hari ni baru habis tengok 5 cm per second. 5 cm per second. Movie anime by Makoto Shinkai lah. Shinkai terbaik lah. So movie saya pernah tengok 20 yang macam apa masa remaja lah. Cerita 20 tahun dulu kan. 2006 cerita dia 2006. Tapi dia first time tengok. First time tengok. Pada after 20 years. So saya ajak dia tengok lah. So kita tengok apa review orang yang first time tengok. Dia rerun lah sebab ada live action sekali kan. Ada live action tapi kami tengok anime saja. Saja lah, malas tengok live action. So apa review dia? Okay, first dia ada 3 episod. So mula-mula ingat macam cerita lain dah habis. Betul cerita lain pula. Macam betul. Rupanya ada orang sama. Dia ada kaitan lah. So mula-mula first episode tu dia kecil. Rasa macam sekolah menengah. Rasa dah besar kan. Okay, first episode okay, best. Dia macam sedih. Dia berjalan, dia macam panik nak pergi jumpa girlfriend dia. Lambat. Sampai 3 jam lebih kan lambat. Sampai lewat lah. Janji pukul 7 sampai pukul 11. Sampai jam 11 gitu. Kita masih tunggu. Macam okay fine. Itu macam typical love story kan. Lepas tu dah kejap je. Lepas tu esoknya diorang bermalam. Lepas tu esok dah balik. Okay, habis. Episode. Lepas tu second episode ni dia cerita dekat Island pulau. Sebab lelaki tu kan pindah dari sekolah first tu. Then dia pindah, dia pergi pulau. So dia jumpa perempuan lain. Dan perempuan tu minat dia. Perempuan tu minat dia juga. Yang perempuan yang beach tu. Just perempuan tu minat. Tapi dia kan macam texting kan. Tapi dia mana ada texting. Dia bukan tulis surat ke? Dia email. Lepas tu dia cakap dia delete kan? Saya rasa gitu lah. So actually yang dia tulis tu, lepas tu dia delete. Dia tak pernah hantar pun sama. Tu lah, padahal ada email. Tapi diorang just berurusan pakai surat je. Kan? Tapi bukan itu first episode ke yang surat. So second episode baru email lah. Which saya rasa dia tidak hantar lah. So dia cakap berapa kali saya tulis, lepas tu saya tidak hantar gitu. Dia type tapi dia so tak send. mungkin yang second episode ni diorang tidak Contact pun. Lepas tu macam putus gitu je. Lepas tu dia perempuan tu macam tak luahkan lah kan. Last dia tidak luah lah. Last perempuan tu suka tapi dia last macam tak luahkan. Lepas tu dia tak texting. Dia email tapi dia tak tekan send. Sama yang dia punya girlfriend tu lah, long lost girlfriend dia. Lepas tu tiba-tiba macam habis. Macam what? Dan itu yang roket tu kan macam finishing lah. Apa orang cakap? Macam sign lah. Sign yang jarak tu jauh kan. Cinta tak kesampaian. Yang jarak dia tu macam tidak kesampaian tu macam jauh roket tu. Jauh betul. Tinggi. Sampai macam lelaki tu macam tak ada perasaan kat perempuan tu. Betul. Kalau tengok dia punya emotion pun kan dalam movie tu, you tengok macam dia macam sedih juga. Pasal diorang pergi yang convenience store semua tu. Yang macam dia sedih. Yang perempuan tu macam gitu. So unrecruited love lah. Tu lah. Then next episode ketiga. Episode ketiga ni yang paling pendek dan paling pelik tau. Dia dah besar. Dia dah kerja office lah. Tiba-tiba kan, lepas tu ada satu perempuan pakai spek tu, tak tahu siapa. Ada, dia cakap kan dalam cerita tu dia dating dengan perempuan tu 3 tahun tu. Then dia break. Itu satu perempuan lain lah. Perempuan lain lagi. Ayo. Ya, perempuan lain. Itu dia pernah date 3 tahun. Dia cakap dia ketahuan. Ada dalam tu. Tapi macam sekejap saya ada. So macam tu kita kena fokus kita apa dia cakap. Dia tiba ada perempuan pakai spek tau. Itu girlfriend dia 3 tahun. Lepas tu macam siapa perempuan pakai spek ni? Pasal dua-dua perempuan tak pakai spek. Perempuan tak pakai spek. Perempuan yang first episode tak ada pakai spek. Macam cuba fikir siapa perempuan pakai spek. Lalu tak jumpa jawapan lah. Kan you perasan kan kalau yang first episode ketiga kan dia macam baca message tu kan. Dia cakap I still love you. So actually itu perempuan yang dia sudah break tu. Tapi tu perempuan yang dekat office tu dia macam masih menaruh perasaan lah. Walaupun lelaki tu memang actually tak minat dia pun. So okay.
So tapi lepas tu dia resign kan dari tempat Dia kerja resign tu. tempat kerja. Dia resign. Oh. Tapi perempuan tu masih sana lah. So perempuan tu keep on texting him lah. Tapi Tapi lelaki tu tak balas lah. macam dia tak reply pun. Lepas tu sedih perempuan first love tu dah ada cincin. Dah ada cincin dah. Kahwin orang lain. Sedih. Lepas tu macam kahwin siapa ni? Yang parent dia cakap okey nanti jumpa time kahwin lah. Sekali sebelum. tu ada cincin. Ada cincin. Oh, apa? Maksudnya dia sudah move on dia pun dengan lelaki lain. Ya, sedih. Lepas tu ada scene yang dia pergi kat lelaki tu macam sedih lah. You mean lelaki tu apa yang husband lah. Ya. Macam sedih dia dah ada orang lain. Ya, and then masa trend tu pun dia tidak tunggu pun. Itu perempuan dia caw je. Ya, maknanya mungkin dia perasan tu lelaki tu kot. Ya. Tapi dia macam entahlah mungkin tak tahu saya rasa lelaki tu yang susah move on tapi perempuan tu dah move on. ya, mula lah. Mungkin dia macam okay, hilang. Then after movie tu ada macam behind the scene kan. Behind the Dia scene punya lah. creator. Ada cerita pasal Makoto Shinkai ni dulu. Dia create movie tu kat apartment je tau. Ya, apartment. Apartment dia macam mana tak ada buat tu. Ada geng-geng dia, ada Neko lagi dia cakap comel. Lepas tu dia setiap apa scene tu dia tak gambar. Oi, memang detail lah. Macam sama lah orang buat Ya, dengan movie memang tu. sama. Cantik betul Uish. lah movie tu kan. Animation dia memang gila style. Tapi memang kata Shinkai memang cantik lah Cantik animation lah. dia. Tapi Memang. like kita tengok yang 20 tahun punya movie pun macam Dia memang animation dia memang tip top lah. cantik gila. Cuma tu je lah, jangan cerita tu macam pelik sikit lah. Kan Makoto Shinkai cakap itu macam dia punya kehidupan dia juga kan macam fragments dia pun lupa-lupa sudah. Macam dulu dia ada macam tertinggal kereta api, lambat jumpa lah. Ya, dia sendiri dalam Oh. terstuck di kereta api tu. Dia sendiri terstuck kereta api yang first episode tu. So dia macam cerita balik dalam anime tu lah. Cuma dia terbalik lah, dia nak pergi kerja time tu kan. Tapi ni dia buat yang love story Dia pula. lewat love story lah. Tapi station dia sama, terbakar kereta api time saji tebal. Ya, Uish, betul. scary kat tu. Rating macam mana? Okey tak? Best kan? Rating kah? Dia tidak lama lah. Macam movie 1 jam je. 1 jam lebih je. Dia penceritaan dia tu okey. Cumanya yang tu yang last tu macam kenapa dan dia banyak lagu kan. Last tu dia macam cerita sikit. Ya, yang pendek tu, yang episode 3 memang pendek Pendek gila. Betul. Even dia pun sendiri Ya, cakap. dia pun cakap Pendek lah. Kalau saya buat sekarang cerita tu saya kasih panjang. tu lah. Macam gitu. So mungkin dia pun macam alamak sudah silap lagu lah. habis dah. Silap lah. Actually saya pun terkejut macam habis sudah. Tiba-tiba macam dah lagu So apa? Ending dah gitu je ending dia. So ending dia Laki tu satu orang not a happy ending. not happy ending lah. Laki tu satu orang. Perempuan dia akan Seorang- kahwin lelaki lain. Seorang yang first love kahwin lelaki lain. Tapi Yang perempuan pantai tu tak tahu apa itu cerita. tak tahu apa cerita. Yang tiba-tiba pakai spek tiba muncul out of nowhere tu pun tak tahu apa Baru cerita. break off tu. Break. Oh. So tengah broken hearted lah kali. Tapi lelaki tu saya rasa macam masih bersedia. Dah stop kerja, merokok semua kan. Ya, dah Lepas tu macam minum lagi. Macam dia minum tengah lagi. bersedia dengan kehidupan dia. Macam depressed lah kawan. Tapi saya rasa itulah realiti kehidupan kan. Itulah kehidupan. Bukan semua rainbows. Yes. Ya. Itulah real life. Ya. Ada yang ada yang bahagia, ada yang break. So gitulah kisah cinta di dunia dunia reality. Bukan semua happy ending. Yes. Hidup ni keras. So okay lah, itu je kami punya review rant over this movie. Yeah. So jangan kecau, ini kami punya Jangan opinion, kecam. okay? So kalau siapa yang belum tengok lagi, boleh juga tengok. Tapi yang kami bincang ni semua spoiler lah. Hmm. So better jangan tengok lah kalau belum So tengok. awas spoiler. Lama tu. So okay lah, itu saja untuk our first movie review. Yeah. Yang tahun-tahun je. So mungkin next time ada lagi kali movie review gini. Ya, santai sajalah. Ini Santai kami lah. punya opinion lah. Opinion Dia kami. personal opinion kami Personal lah. opinion. Berdasarkan movie Makoto Shinkai, The Great Makoto Shinkai. Oh, okay. So itu sajalah. So jangan lupa tengok 5 cm per second di Pawagam. Best. Best. Dia punya animation best, Animation lagu best. terbaik.
Okay, bye.